Ini 5 sebab kenapa belanjawan kali ini yang terbaik pernah dihasilkan. Yang pertama, kerajaan dah mula kawal hutang. Pinjaman baru kerajaan turun setiap tahun daripada 99 bilion pada tahun 2022 ke 77 bilion tahun lepas, dan 2026 dijangka turun kepada 74 bilion ringgit. Maknanya kerajaan masih berbelanja tetapi lebih berdisiplin. Yang kedua, hasil negara makin stabil, kurang bergantung kepada minyak. Cukai petroleum jatuh tapi hasil SST naik daripada 46 bilion ringgit ke 53 bilion ringgit lepas peluasan cukai digital dan perkhidmatan. Kerajaan dah mula mengubah model ekonomi dari minyak kepada pendapatan sebenar. Ketiga, pembangunan disebarkan ke negeri-negeri miskin. Sabah dapat 2.2 bilion, Sarawak 1.5 bilion dan Kelantan hampir 1 bilion ringgit. Ini bajet yang cuba seimbangkan pembangunan, bukan Lembah Kelang sahaja yang dapat. Yang keempat pula, pengguna lebih dilindungi. Kerajaan akan perkenalkan Lemon Law. Kalau beli kereta baru tapi asyik rosak, korang boleh minta ganti rugi atau refund terus. Undang-undang ini lindungi pengguna, bukanlah pengeluar semata-mata. Dan yang kelima adalah pendidikan percuma untuk keluarga miskin. Sebanyak 120 juta ringgit disediakan untuk anak-anak daripada isi rumah bawah RM2,700. Langkah kecil tapi boleh ubah masa depan keluarga B40. Ini semua adalah pandangan peribadi aku lah. Korang pula rasa apa yang paling best dalam pelajaran kali ini? Cuba share.